Fish on, geng. Ada barang. First catch of the day. Hai baby GT. Halo geng. Morning. Hari ini aku di Bay 21 yang dekat bulatan Likas tu. Lama aku tidak pergi spot ni geng. So hari ini kita try. Dah berbulan-bulan dah aku tinggal spot ni. Kita tengok ada barang ke tidak. Ada barang aku on geng. Alright. Okay. Kita pakai 1.5 gram je. 1.5 gram. Sini dia tak nak pakai yang berat-berat. 1 gram, 1.5 okey dah. Biasanya sini banyak baby je. Baby GT. Baby GT memang meriah kalau I pasang. Ada barang yang good size je. Macam GT kan. Yes, baby GT menekan guys. Saiz 5 jari kan. Saiz layan-layan. Alright. Drop je tu sambil. Macam kena badan je kan. Kerong-kerong. Long time no see. Kerong-kerong guys. Kerong-kerong berputar-putar. Alright geng. Kerong-kerong. Okay. Hari ni kita semua release je. Alright, kita cari lagi. Fish on lagi geng. Buang makan, taruh makan. Shot geng. Talang guys. Talang. Fish on. Layan geng. Walaupun halus-halus, kita pakai setup pajing 1.5 gram. Layan. Talang lagi geng. Meriah talang sini. Sini ni kau tak boleh pakai berat sangat, nanti sangkut banyak batu yang bawah. Kawasan permainan baby GT. Sonok sini layan ikan kecil-kecil. Untuk yang nak belajar-belajar anjing, bolehlah try sini ni. Tapi jangan ketuk dasar. Cukai geng. Fish on. Putus geng. Putus. Cukai je geng. Rendam dia sikit. Fish on. Ada barang. Ini macam lain geng. GT. Laju semacam talang juga geng. Tapi yang ini ada besar sikit. Bukan talang lah. Selah geng. Selah Cincaru. Pusing dah badan. Fish on. Itu sambil guys. Itu sambil. Misalnya GT ni. Kerong-kerong bah. Ini 3 jenis ni memang tak lari lah. Talang, GT, kerong-kerong tetap ada.
Kau ketuk dasar sikit, kerong-kerong. Main permukaan, talang. Pertengahan air, GT ambil. Begitulah sini. Okay, cari lagi. Oi, pichon. Oi. Dia ambil daripada depan, geng. Oi. Oi. Oi, oi. Oi, baby GT, geng. Baby GT. Alhamdulillah. Hai, itu putus. Hai, alhamdulillah. Baby GT, geng. Yes. Okay, aku dah selesai memancing. Panas, geng. So far aku dapat GT, talang, cencaru seekor dengan ikan kerong-kerong yang banyak. So kita jumpa lagi lah next video. Alright, mana yang nak pergi sini ni boleh. Nak belajar anjing sini memang sesuai. Memang recommend. Alright, thank you yang